sumbatan dia bukan dengan keratin, dan dia menyebabkan ada rupa inflamasi pada kulit tu. Ya, itu masalah kulit keratosis pilaris. Baik. Itu dia ya penyakit keratosis pilaris. Ya, jangan salah sebut ya. Keratosis pilaris. Keratosis pilaris. Nak kena sebut betul-betul tu. Okay? Jadi maksudnya secara fizikal kita dapat lihat keadaan kulit kita ni macam kulit ayam. Betul. Dan kalau kita lihat ya, ada pesakit yang dapat di bahagian bahu, di lengan, ada di peha. Dan kadang-kadang kita lihat ya seperti mereka yang memakai baju lengan pendek kan, ada nampak di lengan ya. Jadi kita rasa apa penyakit ni sebenarnya kan? Jadi yang satu perkara yang penting dan jelas ialah ini bukanlah penyakit berjangkit. Okay. Itu antara yang mungkin sedikit menggembirakan lah bila tak berjangkit tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Mungkin mata kita tak nampak kan doktor. Tapi macam contoh macam kalau kita orang perempuan kadang-kadang jalan suka pegang tangan. Ataupun kan suka sentuh-sentuh ni. Sentuhan rapat. Ia tidak berjangkit melalui sentuhan rapat. Ya. Sebab ia adalah iritasi kulit ataupun radang kulit. Dan penyakit ini tiada kait dengan virus ataupun bakteria ataupun fungal ya. Jadi ia adalah inflamasi kulit. Okey. Baik, bila cerita tentang inflamasi kulit, jadi kita nak tahu apa sebenarnya faktor-faktor yang menjadi ataupun yang menyumbang kepada keadaan kulit seperti ini, doktor. Okey, kita balik kepada macam mana penyakit ini berlaku ya. Kulit berlaku bila sel mati ya, dan ia menyumbat folikel-folikel rambut ya. Jadi bila kulit terlampau kering ataupun mempunyai penyakit seperti eczema, penyakit seperti ichthyosis iaitu kulit kering juga, dan faktor genetik. Contohnya kita lihat ya, keluarga mak ayah ada penyakit seperti sebelum ni ataupun adik-beradik yang mempunyai masalah kulit sama ya. Jadi saya juga diberitahu oleh saya punya staff sendirilah, dia kata kenapa keluarga saya mempunyai penyakit yang sama semua. Jadi ia sebenarnya genetik, tapi tak perlu risau, ada solusi dia. Okey, jadi ada beberapa faktor yang membawa kepada penyakit keratosis pilaris ini. Dan doktor, kita nak tahu ada tak mungkin faktor-faktor contohnya macam ni. Ianya mudah terdedah kepada siapa ataupun semua, tak kisah peringkat usia yang bagaimanapun, memang boleh je terkena penyakit ini. Jadi untuk penyakit keratosis pilaris ni kita panggil dia KP secara singkat terma dia. Dia lebih cenderung kepada remaja dan juga dewasa yang berumur lebih muda. Jadi kita lihat ya di universiti kan, masa kita di universiti ada kita lihat rakan-rakan yang punya penyakit ini ataupun rakan taulan kan, masa kita mula-mula bekerja dahulu kan, lebih cenderung mendapat penyakit ini. Baik. Dia macam remaja dan dewasa sikit macam tu. Ya, betul. Itu kumpulan yang biasa kena. Betul. Okey, tapi kalau dia kena tu sebabkan apa? Satu tadi sebab genetik lah, tak apa, genetik tu kita tahulah mungkin tiba-tiba badan dia yang sendiri dapatkan keluarkan tanda-tanda sedemikian. Tapi daripada faktor-faktor lain. Okey, faktor lain contohnya jika mempunyai eczema penyakit kulit eczema ataupun penyakit kulit ichthyosis. Jadi dia lebih cenderung mendapat kulit kering dan menyebabkan pori-pori itu tersumbat, kulit-kulit mati dan sel tersebut membentuk menjadi seperti bentuk yang kita kata tadi kulit ayam. Okey doktor, ada tak kalau katakan seseorang ni dia tak ada apa-apa penyakit kulit pun. Okey, tapi contoh macam keadaan cuaca ataupun keadaan sekeliling tu yang trigger dia untuk menjadikan kulit dia tu jadi kering. Ada tak potensi untuk dia kena keratosis pilaris ni? Saya biasa dengar situasi ni, contohnya melancong ke contoh, kawasan cuaca sejuk. Dan apabila pulang tu dapati ada kulit ni masalah kan di bahagian bahu, di bahagian peha, kulit jadi kering dan berbintik-bintik. Seakan kulit ayam tadi yang kita sebut Jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan kulit tu sangat kering dan muncullah penyakit ini. Jadi bolehlah kalau kata disebabkan oleh faktor cuaca tu pun betul. Ada kemungkinan. Tapi dia punya sebab nak jadi tu adalah bila kulit kita terlalu kering. Yes, itu faktor-faktor dia. Okey, baik. Rupanya jadi macam tu kering sangat ni. Kita pun kadang-kadang kering juga tangan kita. Tapi tak adalah nampak macam ke, ataupun ada jenis-jenis kulit juga doktor, bagaimana? Okey, jenis kulit kering ni kita ada kulit kering, kulit normal dan kulit sangat kering kan. Kulit kita akan jadi lebih kering sekiranya kita ada penyakit kulit seperti eczema ataupun ichthyosis. Yang tu adalah faktor yang di dalam medical term lah. Tapi faktor-faktor lain ialah seperti
pendedahan kepada environment yang kita sebut tadi yang itulah yang lebih kepada unsur-unsur yang boleh menyebabkan penyakit ni lebih serius lah, nampak lebih luas kawasan kulit yang terlibat. Ya. Itu dia jenis-jenis kulit yang sedikit sebanyak turut mempengaruhi lah juga. Kita ni boleh kena ataupun tak keratosis pilaris ini. Baik, dan satu lagi adalah dari sudut faktor pemakanan. Ada orang alergik juga, tak boleh makan ni, tak boleh makan tu kan doktor kan? Jadi bagaimana kan untuk seseorang tu kena KP ni, adakah pemakanan juga menjadi salah satu faktor juga? Jadi ada yang kata jangan makan ayam, you dapat nasihat jangan makan susu, telur. Tetapi tidak berkaitan dengan penyakit KP. Jadi keratosis pilaris ni dia tiada bukti kukuh yang ia berkaitan dengan pemakanan. Yang tu kita perlu maklum lah sebab kita dapat banyak nasihat dari rakan-rakan. Baik. Jadi kalau makan tu tak apalah, tak kisah apa pun. Kita cuba amalkan in general, makan makanan yang sihat, cukup minum air, dan juga makanan tu perlu seimbang lah. Baik. Okey, itu dia. Jadi baiklah juga kan kalau kata ada kaitan dengan pemakanan, susah juga nak kontrol makan ni kan. Betul. Tapi maksudnya tak ada masalah lah kalau orang kata macam makan telur nanti kena gatal nanti. Itu penyakit lain kita kata food allergy dan sebagainya. Okay. Jadi maksudnya keratosis pilaris ni walaupun keadaan dia tu macam kulit ayam, kita dah dapat bayang lah kan, tapi bila tumbuh dekat kita punya anggota badan ni, mestilah kita akan dirasa macam kurang selesa doktor kan? Betul, dia akan boleh berlaku iritasi. Turut berlaku iritasi juga ya? Ya, kalau iritasi ni yang menyebabkan kita menggaru. Pada asalnya dia bukanlah sangat gatal, tetapi penggaruan menyebabkan dia iritasi, menjadi radang dan merah. Baik, jadi dia punya kesan tu macam mana doktor? Adakah dalam masa singkat ataupun betul-betul panjang? Okey, jadi penyakit ni penyakit kronik. Jadi bila berlaku, kalau tidak dikawal, ia boleh menyebabkan kawasan kulit tu lebih luas. Contohnya mula di bahu saja kan, dan juga di kawasan peha. Jadi ini perlu dipantau lah dengan menggunakan pelembap-pelembap. Okey, balik saya ulang Pelembap-pelembap ni ada yang mengandungi active ingredient seperti urea, salicylic acid atau lactic acid. Yang ini dapat membantu mengawal penyakit ini, penyakit KP ni. Baik. Tapi dia ada macam jenis-jenis tak? Macam kalau kita lotion tadi kan doktor. Ada tak jenis-jenis lotion yang dia boleh pakai dengan yang tak boleh pakai? Kalau ada jenis-jenis lotion ni dia tak dia tidak ada perubatan pun. Dia macam lotion bagi bau wangi je contohnya macam tu. Kan? Ataupun perlu yang medical tested tu. Maksudnya pelembap-pelembap ni perlu untuk yang range untuk sensitive skin. Dan sekarang ni kita lebih advance kepada krim-krim yang mengandungi active ingredient seperti urea. Urea ni, krim mengandungi urea ni dia membantu untuk juga melembutkan kulit dan membantu KP ni sendiri. Jadi kurang keras, kurang kasar pada permukaan kulit. Jadi ada jenis-jenis yang sesuai lah. Kalau kita jumpa doktor, ni doktor akan sarankan lah. Kita akan sarankan krim ni dan kita akan juga memberi treatment krim. Treatment krim seperti retinoid krim. Kita biasa dengar kan perkataan retinol dan sebagainya. Jadi bila berjumpa dengan pakar kulit, kita akan preskripsi retinoid treatment krim untuk mengurangkan kekasaran kulit tersebut dan mengurangkan radang untuk KP ni. Baik. Jadi kenalah dapat nasihat doktor, tu yang paling penting sekali lah untuk dapatkan rawatan yang sesuai. Baik, dan tadi kan berbalik kepada jangka masa kan situasi penyakit keratosis pilaris ini berlaku pada diri seseorang itu. Adakah ianya turut memberi kesan juga doktor kepada mungkin emosi mereka kan, ataupun mental mereka, mungkin mereka rasa kurang yakin apabila mereka terkena kan penyakit keratosis pilaris ini, ataupun adakah ianya bersifat sementara je? Jadi ia bergantung kepada pendapat sendirilah kan. You tengok pengadaan kulit ni kan. Jadi yang kita paling risau, kita nampak benda tu nampak. Jadi ada yang merasakan risau, takut penyakit ini berjangkit, dan juga dia nampak seperti tumpuk-tumpuk kan, bintik-bintik. Jadi orang akan stigma kepada pesakit kulit ni.
Jadi kita perlu juga memberitahulah kepada publik kan. Dan penyakit ni tidak berjangkit sebenarnya. Itu yang paling penting sekali lah. Tak ada jangkit-jangkit tu yang penting kita dengar. Tapi kan doktor, doktor kata kita punya skin tu akan jadi macam bintik-bintik macam kulit ayam tu. Dan keadaan tu kulit kita masih lagi dalam keadaan kering ya doktor? Walaupun betul. Nampak surface itu macam kulit ayam tu. Betul. Jadi surface kulit tu kering dan juga berbintik-bintik. Dia tekstur kulit tu kan. Kita cakap tentang kulit kering, kulit normal, kulit sensitif. Jadi dalam faktor ni kulit dia lebih kepada kulit kering. Jadi katakanlah tadi ada juga iritasi. Kita ni kalau bila rasa macam mengenyam je orang kata mengenyam. Kan bila rasa gatal-gatal nak garu kan doktor. Jadi ada tak sebarang cecair yang akan keluar dekat dalam kawasan tempat yang kita terkena penyakit KP ni? Okey, jika sampai keluar air itu sudah menunjukkan ada jangkitan. Kita panggil jangkitan susulan lah, maknanya secondary infection. Maksudnya sepatutnya dia tak berair pun. Betul, dia tidak berair. Dia bukan seperti penyakit virus yang mempunyai biji-biji air. Tidak. Ia adalah bintik-bintik yang berupa seperti kulit ayam tu kan. Okey, baiklah. Tu dia. Jadi dia akan tumbuh di bahagian anggota tangan dengan kaki je. Badan boleh kena tak juga doktor? Dia lebih pada tangan dan kaki lah ya. Okey, baik. Kita baru tahu ni kan penyakit keratosis pilaris ini. Baik, dan juga ada yang bertanya juga ni, adakah penyakit ini boleh menyebabkan pengelupasan juga, doktor? Okey, maksud pengelupasan tu kalau terlampau kering, ia berupa seperti kulit-kulit yang kulit mati lah. Tetapi tidak melakukan pengelupasan lah, ia bukan penyakit. Jadi tidak akan berlaku sebarang pengelupasan kulit. Okey. Baik, jadi untuk orang yang memang ada ataupun mudahlah terkena keratosis pilaris ini, adakah mereka ni doktor, dia tanya soalan macam ni, boleh tak pakai makeup ataupun apa-apa body foundation ke sebab nak tutup kawasan yang dah kena penyakit KP ni? Okey, dia disebabkan penyakit ni dia menyebabkan pori-pori ya. Jadi kita tidak galakkan menggunakan kita panggil produk-produk yang boleh menyumbatkan pori-pori tersebut. Lebih baik menggunakan pelembab yang mengandungi ingredient seperti urea, salicylic acid dan lactic acid. Jadi kalau kata dah ada penyakit tu, janganlah pakai bahan-bahan yang ada bahan kimia ni. Nanti takut nanti lambat pula baik. Tapi dia boleh merebak tak doktor? Ke macam mana? Saya tak dapat bayangkan bila sekali dia katalah seseorang dia kena KP ni, penyakit KP ni, adakah dia kena dekat satu tempat, satu area saja, ataupun sebenarnya dia naik pada kawasan tangan dan kaki, tapi kanan pun ada, tangan kiri pun ada, kat kaki pun ada. Dia macam mana keadaan dia tu? Jadi dia kalau dia naik, dia boleh naik kedua-dua bahagian. Maknanya kanan dan kiri serentak lah. Dia bukan seperti penyakit fungal kan, itu setempat. Tidak. Jadi mana-mana bahagian kulit yang kering boleh terlibat dalam penyakit ni. Jadi dia boleh, maksudnya dalam satu masa tu boleh tumbuh di banyak-banyak bahagian. Ya, betul. Tapi dia tak ada macam, ada kaitan tak macam kalau kadang-kadang orang kata ini darah kotor ni, itu yang badan keluar gatal-gatal macam ni. Macam tu. Itu stigma lah yang kita cuba nak informasi lah kan kepada publik tentang ini sebenarnya penyakit yang menyebabkan oleh radang, bukan disebabkan penyakit berjangkit. Jangan risaulah tentang keadaan ni kerana dia tidak berjangkit. Itu yang paling penting lah tadi macam saya katakan. Yang paling penting bila dia tak berjangkit tu, jadi tak ada masalah lah. Kalau nak, maksudnya kalau let's say lah kawan kita, saudara mara kita, tak ada masalah untuk pegang-pegang tangan, berguru-guru saja. Okey, sebabkan dianya tak berjangkit. Okey, baik, dan ada juga soalan, adakah penyakit keratosis pilaris ni, doktor, kalau kata kita kat tempat yang macam ada berabuk, tempat tu macam kotor sikit, boleh ke kena penyakit ni? Okey, dia bukan faktor habuk dan sebagainya ya. Okey, kalau faktor habuk ni ialah atopic eczema, penyakit eczema yang tu. Jadi dia lebih kepada penyakit iritasi yang menyebabkan sumbatnya pori-pori tu ya. Jadi tidaklah berkaitan so jadi tak ada kena-mengena lah. Kalau kita kat tempat kotor ke berabuk ke, kalau gatal, rasa tak selesa, tak ada kaitan dengan keratosis pilaris ni, pilaris ni. Mungkin penyakit lain lah tu. Okey, baik. Jadi tadi macam di awal tadi kan kita dah dimaklumkan bila sebut je keratosis pilaris ni, mungkin ramai yang tak perasan penyakit apa ni. Tapi bila kita kata gatal-gatal macam kulit ayam tu, mungkin ramai yang tahu macam doktor kata tadi kan. Jadi macam mana biasa lihat kan? Biasa lihat. Jadi doktor, macam mana kita nak tingkatkan kesedaran masyarakat kita ni tentang kewujudan penyakit ini?
Okey, jadi untuk kesedaran tu sebenarnya kita perlu elakkan membuat spekulasi penyakit ini penyakit berjangkit, ya. Dan kita perlu tengok penyakit kulit ni sebagai satu penyakit yang yang seorang tu menghidap, dan kita perlu ada pemahaman lah. Jangan biarkan orang tu rasa terpinggir ataupun buat komen ataupun kita panggil body shame. Kita nak elakkan budaya body shame dan sebagainya. Jadi kita perlu faham ini adalah penyakit kulit yang dalam list penyakit-penyakit kulit yang lain juga. Okey, satu lagi soalan doktor sebelum kata kita mengakhiri sesi kita ni. Kalau kata seseorang tu dia aktif bersukan ataupun mungkin kerap berpeluh. Jadi adakah ini boleh jadi faktor kepada penyakit KP ini ataupun orang seperti ini mudah nak kena KP ini? Okey, jadi faktor bersenam ni kita lebih kepada penjagaan ya. Lepas bersenam itu kita perlu ada amalan harian. So apa amalan harian untuk penyakit KP ni? Perlu mandi jangan mandi terlampau air terlampau panas. Okey. Elakkan sabun yang terlampau kuat dan elakkan menggosok terlalu kuat bahagian kulit tu. Baik. Jadi pakai pelembap selepas mandi ya. Pelembap ni perlu mempunyai active ingredient ya, seperti urea, salicylic acid ataupun lactic acid, dan juga rujuk pada pakar kulit ya untuk preskripsi retinoid cream dan seterusnya lah, treatment seterusnya dan pemantauan. Baik. Jadi kalau kata kita jaga atau ikut nasihat doktor ni, insya-Allah tak adalah kita berlarutan penyakit keratosis pilaris ni akan ada pada tubuh badan kita. Baik, dan terakhir sekali doktor, nasihat doktor kepada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan penyakit keratosis pilaris. Okey, so keratosis pilaris bukanlah penyakit bahaya, tapi ia mungkin memberi kesan besar kepada penghidap penyakit tersebut ya. Jadi perlu konsisten dalam penyapuan pelembap dan juga rujuk pada pakar kulit untuk mendapatkan krim-krim treatment untuk membantu mengurangkan penyakit ini. Baik. Jadi jangan lupa kalau anda ada tanda-tanda kan penyakit ataupun kulit anda macam kena kulit ayam tu, kan dia ada bintik-bintik macam tu kan, merah-merah. Tapi kadang takut tengok macam denggi juga ada kalau untuk orang kulit cerah ni doktor. Jika ada kerisauan sila berjumpa pakar kulit ya. Itu paling senang. Jumpa je doktor, nanti doktor bagi tahu apa penyakit yang sedang kita hadapi pada waktu itu. Okey, baik, dan itu dia penerangan berkenaan dengan keratosis pilaris. Itu dia nama saintifiknya ataupun lebih dikenali sebagai kulit ayam. Penyakit kulit yang kalau kita dapat lihat dengan mata kasar kita, kulit kita tu jadi macam kulit ayam. Jadi apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita Dr. Sabrina Abdul Wahab yang merupakan pakar perunding perubatan dan pakar kulit dari UiTM Private Specialist Center UPSC. Baik doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami. Sama-sama. Terima kasih juga menjemput saya ya. Baik. Jadi terus saja setia dengarkan kami Bernama Radio.